Saudara-saudari, sesuatu yang luar biasa telah berlaku. Adakah ini syurga? Itulah kata-kata pertama yang diucapkan oleh seorang Sherpa Nepal berusia 67 tahun sambil terpaku di hadapan pintu automatik lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Sepanjang hidupnya hanya melihat banjaran gunung Himalaya yang dilitupi salji, 18 ahli keluarga pendaki gunung Sherpa dari Nepal itu terpaksa melakukan pendaratan cemas di KLIA kerana ribut taufan semasa penerbangan pulang dari Korea Selatan. Mereka kemudian menghadapi siri kejadian yang tidak pernah mereka bayangkan. Adakah anda tahu? Keluarga Sherpa yang tinggal di sebuah perkampungan yang hanya mempunyai bekalan elektrik 2 jam sehari telah hilang sepenuhnya di stesen KL Sentral dan menitiskan air mata kerana kebaikan hati rakyat Malaysia. Mereka menyangka mesin layan diri itu adalah majis, tersilap faham lift sebagai kenaikan ke syurga dan cuba bermalam di kedai serbaneka. Apakah perubahan yang mereka alami hanya dalam masa 3 hari? Atau, adakah semua orang di negara ini dewa-dewa? Jawapan Kenpo kepada cucu perempuannya, Dolma yang berusia 8 tahun, membuatkan orang di sekeliling menitiskan air mata. Apakah yang sebenarnya telah mereka lihat di Kuala Lumpur? Kisah Malaysia yang diceritakan kepada seluruh penduduk kampung setelah mereka pulang, oleh keluarga yang berpendapatan RM2,000 sebulan di kampung dan dianggap kaya, adalah sesuatu yang luar biasa. Dengarkan sekarang testimoni mentah saya, Tanaka Keiko, yang menemani keluarga Kenpo sebagai jurubahasa Nepal. Sebelum kita mulakan, sila tekan suka dan langgan untuk memberi sokongan besar kepada kami dalam memperkenalkan lebih banyak kisah indah dari Malaysia. Selamat sejahtera. Saya Tanaka Keiko, yang telah terlibat dalam aktiviti sokongan pendakian gunung di Nepal selama 12 tahun yang lalu dan sentiasa berinteraksi dengan Sherpa tempatan. Sebagai seseorang yang boleh bertutur dalam bahasa Nepal, Inggeris dan Jepun, saya telah berkhidmat sebagai jurubahasa dalam pelbagai acara pertukaran budaya. Namun, pengalaman saya pada Oktober tahun lepas kekal sebagai peristiwa paling menyentuh dalam hidup saya. Pada hari itu, saya dijadualkan untuk menghantar 18 ahli keluarga Kenpo di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan di Kathmandu. Kenpo adalah seorang Sherpa legenda yang telah berkhidmat sebagai pemandu pendakian Everest selama 50 tahun. Anak lelakinya Pasang dan anak perempuannya Lakpa juga aktif sebagai pemandu pendakian. Keluarga ini kadangkala memperoleh RM10,000 sebulan semasa musim pendakian, tetapi biasanya mereka tinggal di perkampungan di altitud tinggi di mana elektrik hanya dibekalkan 2 jam sehari dan tiada air paip. Pencetus perjalanan ke Korea Selatan adalah kerana cucu perempuan mereka menjadi peminat tegar BTS. Mereka melihat K-pop di telefon pintar ketika bekalan elektrik kadang-kadang disambungkan ke kampung dan berkeras mahu ke Korea. Kenpo Atok, menggunakan wang simpanan hasil pendakian, memutuskan untuk membawa seluruh keluarga melancong ke luar negara buat kali pertama dalam hidup mereka. Perjalanan dengan keluarga besar seramai 18 orang adalah yang pertama seumpamanya di kampung itu. 5 hari di Seoul berjalan lancar. Membeli belah di Myeongdong, melawat istana Gyeongbokgung, dan menjejaki tempat-tempat penting BTS. Cucu-cucu perempuan itu sangat gembira dan Kenpo Atok juga berpuas hati mengatakan Korea adalah negara yang baik walaupun tiada gunung. Masalah berlaku semasa penerbangan pulang. 4 jam selepas penerbangan dari Seoul ke Kathmandu berlepas pada petang 15 Oktober, pengumuman kecemasan dari Kapten kedengaran. Dijelaskan bahawa ia berbahaya untuk terbang di laluan asal kerana taufan yang besar yang terbentuk di Lautan Pasifik Utara dan mereka akan melakukan pendaratan cemas di KLIA, lapangan terbang antarabangsa yang terdekat. Terdapat kekecohan seketika, tetapi keluarga Kenpo tidak menganggapnya terlalu serius. Penba, cucu lelaki berusia 12 tahun, bertanya, di mana Malaysia? Dan ayahnya, Pasang, menjawab, negara bersebelahan dengan Korea. Mungkin kita boleh pulang dalam sehari 2. Walau bagaimanapun, tiada siapa yang menyangka pada masa itu bahawa pendaratan cemas ini akan mengubah sepenuhnya pandangan hidup mereka. Saat pesawat mendarat di landasan KLIA, perkataan pertama yang diucapkan oleh Kenpo apabila melihat di luar tingkap ialah, mengapa begitu terang, sudah malam. Walaupun sudah melepasi jam 8 malam, seluruh lapangan terbang diterangi seperti siang hari. Di kampung mereka, jam 8 malam adalah waktu kegelapan mutlak. Bagi mereka yang menghabiskan waktu dengan cahaya lampu minyak tanah, kecerahan ini adalah dari dunia lain. Sebaik sahaja mereka turun dari pesawat dan memasuki terminal, seluruh keluarga berhenti. Mereka terpegun dengan ketinggian siling, kilauan lantai dan yang paling penting, kebersihannya. Ia lebih cantik daripada istana, bisik Kenpo.
Rumah di kampung mereka diperbuat daripada batu dan tanah liat, dan lantainya adalah tanah. Mereka tidak pernah melihat lantai yang berkilat seperti ini. Kejutan pertama ialah pintu automatik. Apabila mereka mendekatinya, pintu terbuka dengan sendirinya, menyebabkan kanak-kanak menjerit ia adalah majis. Dolma yang berusia 8 tahun berulang kali berjalan ke depan dan ke belakang, menikmati pembukaan dan penutupan pintu. Sering, abang berusia 15 tahun, berkata, pasti ada orang tersembunyi di dalam dan cuba mengintip celah pintu. Dalam perjalanan ke pemeriksaan imigresen, kejutan lain menanti, tangga bergerak travelator, eskalator. Sebaik sahaja mereka melangkah ke atasnya, semua orang hampir kehilangan keseimbangan. Nenek Pema menjerit, tanah bergerak, ia gempa bumi, dan mereka berjalan sambil berpegangan tangan. Perjalanan 15 minit dari pintu ketibaan ke pemeriksaan imigresen menjadi perjalanan 1 jam yang menerokai dunia majis bagi mereka. Kejutan baru muncul di pemeriksaan imigresen. Pegawai itu tidak menunjukkan sebarang rasa tidak senang melihat keluarga besar warga asing itu. Sebaliknya dia menyambut mereka dengan ucapan Nepal, Namaste, sambil menyatukan tangan. Khenpo terkejut dan bertanya kepada saya, adakah orang ini pernah ke Nepal? Semasa proses itu, salah seorang kanak-kanak mula menangis kerana keletihan. Pegawai itu segera membawa kerusi kecil dari suatu tempat dan mendudukkan kanak-kanak itu. Dia juga memberikan mereka origami burung bunga raya bunga kebangsaan Malaysia yang dibuatnya. Khenpo bertanya kepada saya, mengapa dia begitu baik kepada kanak-kanak yang tidak dikenali? Apabila saya menjelaskan bahawa di Malaysia, terdapat budaya mengambil berat tentang kanak-kanak, Khenpo mengangguk dalam-dalam. Di kawasan pengambilan bagasi, kejutan berterusan. Melihat maklumat bagasi dipaparkan pada skrin gergasi, semua orang menuding jari, mengatakan huruf-huruf itu bersinar. Walaupun mereka biasa menulis di atas kertas di kampung, ini adalah kali pertama mereka melihat huruf bercahaya. Sistem di mana bagasi keluar dari tali pinggang penghantar juga mengambil masa untuk difahami. Soalan-soalan tidak berhenti. Dari mana datangnya beg ini? Mengapa ia terus keluar satu demi satu? Lakpa membuat spekulasi, pasti ada 100 orang di belakang yang mengangkut beg itu. Terdapat satu kejutan besar terakhir sebelum mereka meninggalkan lapangan terbang, mesin layan diri. Saya tidak dapat melupakan ekspresi Khenpo apabila dia melihatnya buat kali pertama. Apa ini? Dia mendekati dan merenung minuman di dalamnya. Apabila saya menjelaskan, anda boleh membeli minuman dengan memasukkan wang. Dia kelihatan tidak percaya. Tanpa ada orang di sana, saya meminta dia memasukkan shilling 1 sen dan menekan butang. Sebaik sahaja terdengar bunyi kantang dan minuman keluar, seluruh keluarga bertepuk tangan. Dolma dengan serius bertanya, kota ini hidupkah? Di kampung mereka, pertukaran barang adalah perkara biasa dan mereka tidak mempunyai konsep memasukkan wang ke dalam mesin untuk mendapatkan sesuatu. Ketika mereka keluar dari lapangan terbang dan menuju ke bas, melihat pemandangan luar, kejutan mereka melebihi jangkaan. Walaupun sudah melepasi jam 10 malam, bandar itu bersinar terang. Pasang dengan serius bertanya, mengapa ia seperti siang hari walaupun sudah malam? Adakah matahari di negara ini tidak terbenam? Lebuh raya yang kelihatan dari bas juga mengejutkan. Terdapat garisan dilukis di jalan raya, semua kereta bergerak ke arah yang sama. Tiada sesiapa yang cuba memotong. Di kampung mereka, hanya ada beberapa kereta dan tiada papan tanda jalan. Pemandangan begitu banyak kereta bergerak dengan teratur kelihatan seperti sebuah filem. Mereka tiba di hotel perniagaan pertama mereka di kawasan asakan kawasan di KL selepas tengah malam jam 12 lebih. Walau bagaimanapun, kecerahan di sekeliling membingungkan mereka. Adakah sudah pagi? Tanya Nenek Pema. Di kampung, selepas jam 8 malam, ia menjadi gelap gelita dan semua orang tidur. Ini adalah pengalaman pertama mereka dengan pemandangan terang pada lewat malam. Apabila mereka memasuki lobi hotel, terdapat kejutan baru. Walaupun sudah tengah malam, terdapat kaki tangan yang tersenyum di kaunter penyambut tetamu. Pasang bertanya kepada saya, adakah orang-orang ini tidak tidur? Mengapa mereka bekerja pada waktu seperti ini? Keadaan menjadi lebih kecoh apabila semua orang menaiki lift. Apabila butang ditekan dan kotak itu mula bergerak ke atas, kanak-kanak itu menjerit kegembiraan, kita terbang, kita menuju ke langit. Sering berkata dengan cemas, adakah kita akan naik sampai ke atas awan? Apabila mereka tiba di tingkat 3 dan pintu terbuka, Khenpo mengintai keluar tingkap untuk mengesahkan, adakah kita masih di dalam bangunan, adakah kita benar-benar di tingkat atas. Melihat ke bawah dan mengesahkan mereka berada di tempat yang tinggi, dia berkata dengan yakin, kotak ini adalah majis.
Reaksi apabila mereka ditunjukkan bilik tetamu juga mengagumkan. Semua orang bertepuk tangan apabila suis lampu ditekan dan seluruh bilik menjadi terang. Di kampung, walaupun ada elektrik, ia hanyalah satu mentol kosong. Ini adalah kali pertama mereka berada di dalam bilik yang begitu terang. Dolma bertanya, mengapa matahari berada di dalam bilik? Apabila paip air diputar dan air keluar, ia adalah satu kejutan besar. Di kampung, mereka perlu berjalan 30 minit ke sungai untuk mengambil air. Mereka tidak percaya bahawa air keluar hanya dengan memutar paip. Nenek Pema dengan serius bertanya, adakah sungai mengalir di dalam dinding ini? Kejutan terbesar adalah apabila mereka ditunjukkan bilik mandi. Apabila saya menjelaskan bahawa tap mandi itu akan diisi dengan air dan mereka boleh mandi di sini, semua orang terpegun. Di kampung, mereka membasuh badan di sungai atau sekadar mengelap badan dengan air panas yang dididihkan. Mereka tidak pernah terfikir untuk mengisi bekas besar dengan air panas dan menenggelamkan diri di dalamnya. Kenpo berasa teragak-agak, bolehkah saya menggunakan begitu banyak air panas sendirian? Di kampung, air adalah sumber yang berharga dan pembaziran tidak dibenarkan. Apabila saya menjelaskan, ini adalah perkara biasa di Malaysia, dia berasa terharu betapa kayanya negara ini. Malam itu, mereka sukar untuk tidur. Selain daripada kecerahan dan bunyi bising di luar, mereka juga terlalu teruja dengan banyak kejutan yang dialami. Kanak-kanak itu menuding jari keluar tingkap, mengatakan, kereta bersinar, papan tanda bergerak. Keesokan paginya, pengalaman baru bermula di Dewan Sarapan Hotel. Reaksi mereka apabila melihat sarapan gaya bufet tidak dapat dilupakan. Begitu banyak makanan berbaris. Boleh kita ambil seberapa banyak yang kita mahu? Semua orang dengan berhati-hati mengambil sedikit makanan di atas pinggan kecil. Makanan utama mereka di kampung adalah dal bat sup, kacang dan nasi. Ini adalah kali pertama mereka melihat pelbagai jenis makanan serentak. Mereka bertanya, makanan apa ini? Apabila melihat roti bakar. Apabila saya membuat roti bakar untuk mereka, mereka terkejut apabila roti itu menjadi panas. Reaksi kanak-kanak yang minum susu juga mengharukan, lebih manis daripada susu yak. Mengapa ia begitu putih? Di kampung, mereka minum susu kerbau atau yak dan susu yang diproses seperti ini adalah pengalaman pertama mereka. Selepas sarapan, mereka memulakan lawatan Kuala Lumpur. Pertama, mereka menuju ke Kuil Tian Ho, Masjid Negara atau kawasan tumpuan pelancong utama KL. Kejutan bermula di pintu masuk stesen transit aliran massa MRT. Adakah terdapat jalan di bawah tanah? Adakah kereta api berjalan di bawah tanah? Soalan-soalan tidak berhenti. Apabila mereka menuruni tangga dan masuk ke bawah tanah, ekspresi mereka menjadi cemas. Bagi mereka yang tinggal di gunung, ruang bawah tanah mengingatkan mereka tentang gua. Walau bagaimanapun, apabila mereka melihat stesen MRT yang sebenar, mereka terkejut mengapa begitu terang di bawah tanah. Membeli tiket juga merupakan satu cabaran besar. Mereka berkumpul di hadapan mesin tiket, berbincang butang mana yang perlu ditekan. Saya membelikannya bagi pihak mereka, tetapi mereka kagum dengan sistem di mana apabila wang kertas dimasukkan, tiket kertas akan keluar. Mereka juga membuat kecoh apabila melalui palang tiket. Apabila tiket dimasukkan dan pintu terbuka dengan bunyi, kanak-kanak itu gembira. Ada muzik berbunyi. Walau bagaimanapun, ia mengambil masa lebih dari 10 minit untuk kesemua 18 orang melaluinya kerana mereka melalui seorang demi seorang dengan berhati-hati. Semasa menunggu kereta api di platform, mereka mengintai landasan. Adakah kereta api benar-benar melalui sini? Bagaimana kereta api tahu arahnya di bawah tanah? Soalan Kenpo sangat tepat. Kejutan apabila kereta api tiba melebihi jangkaan. Melihat kereta api besar masuk dengan bunyi yang kuat, beberapa kanak-kanak berundur kerana takut. Dolma bersembunyi di belakang saya dan bertanya, apakah serangga besar itu? Memang, bagi kanak-kanak yang hanya melihat gunung, kereta api itu mungkin kelihatan seperti serangga gegasi. Pengalaman di dalam kereta api adalah lebih merangsang. Sebaik sahaja mereka duduk dan kereta api mula bergerak, semua orang terkejut dan memegang pemegang dengan erat. Nenek Pema menggambarkan pengalaman itu, seperti berada di dalam rumah yang bergoyang. Melihat pemandangan yang meluncur laju di luar tingkap, kanak-kanak itu sangat teruja, dunia luar sedang lari. Ini adalah pengalaman pertama mereka bergerak pada kelajuan 40 km/j dan ia terasa seperti menaiki mesin masa. Terdapat sesuatu yang menarik perhatian mereka apabila melihat penumpang lain. Semua orang duduk diam, tiada sesiapa bercakap kuat, tiada sesiapa bergaduh. Di kampung mereka di gunung, apabila orang berkumpul, ia sentiasa riuh rendah, tetapi ketenangan di dalam kereta api adalah misteri bagi mereka.
Apabila mereka tiba di stesen nama stesen KL dan keluar ke permukaan, mereka terpegun pula dengan pemandangan bandar Kuala Lumpur, bangunan lebih tinggi daripada gunung. Langit tidak kelihatan, terdapat ramai orang seperti semut, melihat ke atas bangunan tinggi, sering bertanya, berapa ramai orang tinggal di dalamnya. Semasa bergambar di hadapan mercu tanda utama KL, pelancong asing menyedari keluarga Kenpo dan mahu bergambar bersama mereka. Keluarga Sherpa yang memakai pakaian tradisional mereka telah menjadi tarikan pelancong di Kuala Lumpur. Kenpo bergambar dengan gembira, walaupun sedikit malu. Semasa berjalan di kawasan pasar budaya, mereka bertanya apabila melihat perbuatan memberi wang sedekah, mengapa mereka membuang wang, adakah Tuhan makan wang? Apabila saya menjelaskan cara beribadat, Kenpo bersetuju, ia serupa dengan cara kita berdoa. Pengalaman membeli belah di kawasan komersial itu membawa kepada siri kejutan baru apabila mereka membeli dan memakan makanan manis tempatan misalnya kuih, semua orang terkejut dengan rasanya. Kacang manis? Adakah kacang boleh semanis ini? Di kampung, kacang kebanyakannya dimasak dalam sup masin dan kacang manis adalah pengalaman pertama mereka. Kanak-kanak itu terkejut melihat rantai kunci di kedai cenderamata. Boneka kecil ini tidak bergerak. Boneka di kampung mereka kebanyakannya diukir daripada kayu dan mereka tidak pernah melihat boneka berwarna-warni dan kecil seperti ini. Makan tengah hari adalah di kedai makan tempatan. Reaksi mereka apabila melihat makanan tempatan seperti nasi campur atau mi goreng adalah pelbagai. Tali panjang ini, adakah kita makan ini? Mereka sangat memuji rasanya apabila mereka cuba memakannya. Sedap, ada makanan seperti ini. Walau bagaimanapun, semua orang menghadapi kesukaran menggunakan penyepit jika mi goreng atau mungkin juga sudu dan garpu. Seterusnya, mereka menuju ke Menara Berkembar Petronas KLCC. Semasa dalam perjalanan dengan kereta api, kanak-kanak itu membuat pelbagai penemuan tentang pemandangan di luar tingkap, rumah berbaris seperti kotak, jalan raya lurus, ada jambatan di atas sungai. Reaksi apabila Menara Berkembar Petronas kelihatan sangat mengagumkan. Apakah gunung yang runcing itu? Terdapat bangunan di puncak gunung. Melihat ke atas struktur setinggi 452 meter itu, Kenpo berkata dengan terharu, bolehkah manusia membina sesuatu setinggi ini? Pengalaman menaiki lift ke dek pemerhatian adalah pengembaraan terbesar dalam hidup mereka. Sebaik sahaja mereka menaiki lift berkelajuan tinggi, semua orang terkejut apabila telinga mereka berdengung. Adakah bunyi bising di kepala kita? Adakah kerana kita mendekati langit? Pemandangan Kuala Lumpur dari dek pemerhatian mengubah sepenuhnya pandangan dunia mereka. Adakah dunia bukan hanya gunung? Adakah terdapat tempat dengan begitu ramai orang, bangunan berterusan sehingga ke ufuk? Mereka kehilangan kata-kata melihat pemandangan bandar 360 darjah yang tidak berkesudahan. Kenpo merenung pemandangan itu lama sebelum berbisik, saya adalah katak di bawah tempurung. Bagi dia yang telah tinggal di gunung selama 50 tahun, dia tidak pernah membayangkan bahawa dunia yang begitu luas wujud. Dalam perjalanan pulang ke hotel pada waktu petang, mereka singgah di kedai serbaneka. Reaksi apabila melihat kedai serbaneka 24 jam itu melebihi jangkaan. Kedai dibuka pada waktu malam. Mengapa? Siapa yang datang membeli belah? Soalan-soalan tidak berhenti. Apabila mereka masuk ke dalam kedai, kejutan lain menanti. Begitu banyak makanan di kedai kecil ini. Bolehkah kita makan semuanya? Mereka terpegun dengan kekayaan produk. Kedai di kampung mereka hanyalah sebuah kedai runcit dengan beberapa dozen barang. Kejutan di bahagian makanan siap sedia adalah sangat besar. Begitu banyak makanan yang telah disediakan. Siapa yang membuatnya? Bila ia dibuat? Pasang dengan serius bertanya, adakah makanan ini dibuat dengan sihir? Sistem pembayaran di kaunter juga mengejutkan. Mereka hairan apabila harga keluar apabila kod bar diimbas, mengatakan garisan ini memberitahu harga. Mereka juga kagum apabila baki wang keluar secara automatik wang kembali dengan tepat. Malam itu, mereka meluangkan masa untuk merenung bersama di bilik hotel, masa untuk membincangkan apa yang mereka lihat dan rasai dalam sehari. Kanak-kanak itu terlalu teruja untuk tidur, dengan ekspresi penuh harapan, adakah kita akan melihat sesuatu yang lebih menarik esok? Kenpo bertanya kepada saya, mengapa orang-orang di negara ini begitu baik? Mereka berinteraksi dengan ramai rakyat Malaysia sepanjang hari dan tiada seorang pun yang menunjukkan rasa tidak senang. Semuanya adalah orang yang membantu mereka dengan gerak isyarat walaupun bahasa tidak difahami. Pada pagi hari kedua, sesuatu yang besar berlaku. Kenpo tiba-tiba memegang dadanya dan mula menderita selepas sarapan. Ia kelihatan seperti gabungan keletihan akibat kegairahan dan badan yang tidak biasa dengan kehidupan di altitud rendah.
Ia seperti kebalikan penyakit ketinggian. Saya segera menghubungi 999 nombor kecemasan Malaysia. Apabila saya menjelaskan kepada operator bahawa ia adalah kecemasan bagi warga asing, mereka berkata mereka akan menghantar ambulans dengan kaki tangan yang boleh berbahasa Inggeris. Hanya 5 minit kemudian ambulans tiba. Respon daripada paramedik benar-benar luar biasa. Mereka dengan cepat menilai keadaan Ken Po dan menjelaskan keadaan kepada keluarga sambil mengenakan topeng oksigen. Seluruh keluarga berasa lega melihat mereka bercakap dalam bahasa Inggeris yang mudah. Tak apa, jangan risau. Pengalaman di dalam ambulans juga mengagumkan. Keadaan Ken Po beransur pulih di dalam kenderaan yang dikelilingi oleh peralatan perubatan terkini. Hospital bergerak, kata Ken Po dengan terkejut. Di kampung, jika mereka sakit, mereka perlu berjalan 4 jam ke klinik bandar. Respon selepas tiba di hospital antarabangsa di KL juga cepat. Terdapat kaunter khusus untuk pesakit asing dan perkhidmatan jurubahasa Inggeris Nepal juga disediakan. Keluarga Ken Po terkejut dengan sistem perubatan yang teratur ini. Hasil pemeriksaan menunjukkan tiada masalah besar. Ia didiagnosis sebagai penyakit sementara akibat perubahan persekitaran dan ia akan sembuh dengan rehat yang mencukupi. Doktor mencadangkan untuk memerhatikan keadaannya selama sehari lagi kerana usianya, tetapi Ken Po menjawab dengan ceria, "Saya baik-baik saja. Saya mahu melihat Kuala Lumpur lagi." Terdapat kejutan terbesar semasa pembayaran bil. Jumlah yang dibilkan, termasuk pengangkutan ambulans, perundingan dan ujian, hanyalah sekitar RM300 menggantikan RM30,000. Pasang berasa bimbang, adakah ia tidak mengapa jika ia begitu murah? Di kampung, bukan perkara luar biasa untuk membelanjakan lebih daripada separuh pendapatan bulanan untuk rawatan penyakit. Apabila mereka meninggalkan hospital, seorang jururawat memberikan Ken Po origami bunga raya yang dibuatnya. Di Malaysia, bunga raya adalah simbol keindahan dan kebahagiaan. Ken Po memegang bunga itu dengan penuh kasih sayang, bersama-sama dengan ucapan, "Semoga cepat sembuh." Pada waktu petang, bersama Ken Po yang telah pulih, kami menuju ke Taman Tasik Perdana atau Zoo Negara. Kejutan pertama setibanya di sana ialah terdapat kawasan hijau yang begitu besar di tengah-tengah bandar. "Adakah terdapat hutan di tengah-tengah bandar?" tanya sering. Semasa berjalan di taman, ramai orang melakukan pelbagai aktiviti. Orang berlari, membawa anjing berjalan-jalan, membaca dan melukis. Pemandangan di mana setiap orang menghabiskan masa mereka dengan bebas menimbulkan soalan, mengapa semua orang tidak bekerja? Saya menghadapi kesukaran untuk menerangkan konsep hari cuti. Di kampung, setiap hari adalah kerja untuk terus hidup dan tiada hari untuk berehat. Kepada soalan Nenek Pema, bolehkah mereka hidup tanpa bekerja? Saya menjelaskan tentang sistem buruh Malaysia. Memasuki Zoo Negara, terdapat kejutan baru. Kemudahan zoo itu sendiri merupakan konsep baru bagi mereka. Mengapa haiwan diletakkan di dalam sangkar? Bukankah ia menyedihkan? Pada mulanya, mereka tidak faham. Walau bagaimanapun, apabila mereka mula melihat haiwan-haiwan itu, reaksi kanak-kanak berubah. Kegairahan apabila melihat harimau atau panda, jika ada, tidak dapat dilupakan, beruang hitam dan putih. Mengapa warna seperti ini? Adakah ia benar? Soalan-soalan tidak berhenti. Apabila melihat gajah, Ken Po memberitahu bahawa dia pernah melihatnya di sebuah konvoi lama. 50 tahun yang lalu dia pernah melihat konvoi gajah semasa berdagang dengan India. Melihat gajah di zoo mengimbas kembali kenangan lama. Pada waktu petang, kami menaiki kereta api dari stesen-stesen KL untuk kembali ke hotel di KL. Stesen itu sesak dengan orang ramai pada waktu puncak. Pemandangan begitu ramai orang bergerak pada satu masa sangat mengagumkan bagi mereka. Peristiwa yang berlaku di dalam kereta api sangat menyentuh hati seluruh keluarga. Apabila Nenek Pema berdiri di dalam kereta api yang sesak, seorang pekerja pejabat muda memberikan tempat duduknya. Walaupun bahasa tidak difahami, dia memberi isyarat tangan untuk menawarkan tempat duduk. Nenek Pema pada mulanya teragak-agak, tetapi kerana lelaki itu berulang kali menawarkannya, dia akhirnya duduk. Ekspresi Nenek Pema pada masa itu dipenuhi dengan air mata terharu. Mengapa orang yang tidak dikenali begitu baik? Peristiwa lain juga berlaku apabila mereka turun di stesen-stesen KL. Ia sukar bagi keluarga besar seramai 18 orang untuk bergerak sekaligus, dan barisan itu pasti berpecah. Seorang rakyat Malaysia yang lalu lalang secara semula jadi menghulurkan bantuan apabila melihat kanak-kanak yang hampir hilang. Apabila keluar dari palang tiket, seorang kaki tangan stesen dengan lembut membantu Dolma yang tidak tahu cara memasukkan tiketnya. Dia juga melambai sambil berkata, "Berhati-hati." Walaupun bahasa tidak difahami, kebaikan itu disampaikan.
Malam itu, seluruh keluarga berkumpul di lobi hotel untuk merenung peristiwa hari itu. Ken Po berkata, mengapa orang-orang di negara ini melayan kami seperti keluarga mereka? Pasang berkata, apabila kami dalam kesusahan, mereka membantu tanpa kami memintanya. Lakpa hairan, mengapa mereka begitu baik tanpa mengharapkan wang. Kanak-kanak juga menyuarakan pendapat mereka. Orang Malaysia mempunyai hati yang cantik. Semua orang tersenyum. Kami tidak melihat sesiapa pun yang marah. Pemerhatian kanak-kanak yang murni itu adalah tepat. Pada pagi hari ketiga, berita tiba bahawa taufan telah berlalu dan penerbangan ke Kathmandu akan disambung semula. Walaupun ini sepatutnya berita gembira, ekspresi keluarga adalah rumit. Adakah kita akan pulang sekarang? Kami mahu tinggal di Kuala Lumpur lebih lama lagi, kedengaran suara-suara. Pada hari terakhir, atas permintaan semua orang, kami memutuskan untuk melawat stesen KL Central atau stesen utama lain untuk melihat pusat kereta api Malaysia. Apabila melihat bangunan stesen yang moden dan besar, Ken Po kagum, stesen seperti istana. Kerumitan di dalam stesen adalah seperti labirin bagi mereka. Mengapa begitu banyak jalan? Ke mana semua orang pergi? Adakah mereka tidak hilang? Soalan-soalan terus keluar. Kejutan apabila mereka dibawa ke platform KLIA Express kereta api ke lapangan terbang melebihi jangkaan. Adakah ini kereta api? Adakah terdapat kereta api yang begitu panjang? Adakah ia benar-benar bergerak pada kelajuan 160 km j kereta api laju? Mereka kelihatan tidak percaya. Mereka dapat melihat saat kereta api itu berlepas. Melihat kereta api bergerak dengan lancar, kanak-kanak itu sangat teruja, majis. Mereka hairan bagaimana sesuatu yang begitu besar dan berat boleh bergerak tanpa bunyi. Mereka membeli makanan bekal, misalnya nasi lemak bungkus, dan makan tengah hari di bangku KLIA Express. Reaksi mereka apabila membuka bungkusan itu mengharukan. Makanan untuk dimakan di dalam kereta api. Ia disusun dengan begitu cantik. Semuanya mempunyai rasa yang berbeza. Semasa makan, Ken Po berkongsi sesuatu yang penting dengan saya. Saya sangka gunung adalah seluruh dunia selama 50 tahun. Tetapi dalam 3 hari ini, saya sedar betapa luasnya dunia. Dan saya juga tahu bahawa terdapat orang yang baik hati seperti ini di dunia. Saya mahu menunjukkan dunia ini kepada anak-anak di kampung kami. Saya mahu mereka belajar dan menjadi orang yang boleh berkawan dengan orang dari pelbagai negara. Kata-katanya sangat menyentuh hati saya. Pada waktu petang, tiba masanya untuk menuju ke KLIA. Semasa mendaftar keluar dari hotel, kaki tangan kaunter penyambut tetamu memberikan hadiah bunga origami bunga raya kepada seluruh keluarga. Mesej sila datang ke Malaysia lagi juga dilampirkan. Di dalam bas menuju ke lapangan terbang, semua orang melihat pemandangan di luar tingkap dengan penuh kerinduan. Bolehkah kita datang lagi? Kali ini kami mahu tinggal lebih lama, kedengaran suara-suara. Masa dari tiba di KLIA hingga prosedur imigresen dihabiskan dengan membeli belah kali terakhir. Mereka kelihatan seperti sedang memburu harta karun sambil memilih cenderamata dari Malaysia. Dolma membeli patung kucing atau simbol Malaysia lain. Apabila dia bertanya, apa yang dilakukan oleh kucing ini? Saya menjelaskan bahawa ia adalah kucing yang membawa tuah dan dia memeluknya dengan penuh kasih sayang. Kami mengucapkan selamat tinggal di pintu pelepasan. Ken Po menggenggam tangan saya dan berkata, terima kasih kepada anda. Kami mendapat pengalaman yang indah. 3 hari ini adalah lawatan seumur hidup kami. Pasang dan Lakpa berjanji, kami pasti akan datang ke Malaysia lagi. Kali ini kami mahu tinggal lebih lama bersama seluruh keluarga. Kanak-kanak itu juga bersemangat. Kami akan belajar bahasa Melayu dan bercakap sendiri kali ini. Sebaik sebelum menaiki pesawat, Ken Po berpaling dan melambai besar. Senyumannya pada masa itu sangat gembira dan saya tanpa sedar menitiskan air mata. Apabila mereka tiba di Kathmandu, penduduk kampung yang menyambut mereka di lapangan terbang terkejut dengan perubahan dalam keluarga itu. Mereka mendengar komen seperti, mereka penuh keyakinan, seperti orang yang berbeza, mata mereka bersinar. Cerita mereka tidak berhenti. Apabila kembali ke kampung, keluarga itu berkongsi pengalaman mereka di Malaysia dengan penduduk kampung setiap hari. Pintu automatik, lift, kereta api bawah tanah, KLIA Express, kedai serbaneka dan yang paling penting, kebaikan hati rakyat Malaysia. Pada mulanya, reaksi mereka adalah tidak percaya, tetapi apabila mereka ditunjukkan gambar dan video, penduduk kampung juga terkejut. Yang paling mengagumkan ialah perubahan Ken Po. Dia, yang tidak pernah meninggalkan kampung selama 50 tahun, mula berkata, dunia ini luas, kita juga perlu belajar. Dia mula menggalakkan kanak-kanak di kampung untuk belajar dan melihat pelbagai negara.
Kisah pengalaman keluarga itu tersebar melangkaui kampung ke seluruh wilayah. Orang ramai dari kampung jiran tidak henti-henti datang untuk mendengar kisah itu. Negara macam mana Malaysia ini? Adakah semua orang benar-benar baik hati? Di sekolah-sekolah di wilayah itu, Sering dan Dolma diberi peluang untuk membentangkan pengalaman mereka di Malaysia. Perasaan murni kanak-kanak itu menyentuh hati ramai orang, terutamanya kisah tentang kanak-kanak Malaysia yang pergi ke sekolah setiap hari dan belajar banyak perkara menyedarkan semula kepentingan pendidikan. 6 bulan kemudian, perubahan yang menakjubkan berlaku. Orang mula muncul di kampung yang mahu belajar bahasa Melayu. Ini kerana belia yang mendengar kisah pengalaman handphone mula berfikir, saya mahu pergi ke Malaysia suatu hari nanti. Terdapat juga perubahan di sekolah kampung. Mereka menjadi lebih proaktif dalam pendidikan bahasa Inggeris dan motivasi belajar kanak-kanak juga meningkat. Orang dewasa yang menyedari betapa luasnya dunia menjadi lebih bersemangat tentang pendidikan anak-anak mereka. Setahun kemudian saya berpeluang melawat Nepal lagi. Saya terkejut dengan perubahan besar apabila saya melawat kampung Khenpo. Panel solar telah dipasang dan masa bekalan elektrik telah dilanjutkan. Pembinaan sekolah baru juga telah dimulakan. Apabila saya bertemu Khenpo lagi, dia dengan gembira melaporkan kemajuan mereka. Kesedaran penduduk kampung telah berubah hasil daripada pengalaman di Malaysia. Semua orang memahami kepentingan pendidikan dan berusaha untuk menjadikan kampung lebih baik melalui kerjasama, katanya. Perubahan Dolma adalah yang paling mengejutkan. Gadis yang malu setahun yang lalu, kini aktif belajar dan mempunyai impian untuk belajar di Universiti Malaysia pada masa hadapan. Kata-katanya, saya mahu menjadi seperti orang baik yang saya temui di Malaysia, sangat mengagumkan. Sering juga telah berubah. Dia secara semula jadi menunjukkan kepimpinan dengan berkongsi pengalamannya di Malaysia dengan kanak-kanak di kampung. Sikapnya, saya mahu mengajar semua orang apa yang saya pelajari di Malaysia, kelihatan meyakinkan. Pasang dan Lakpa meneruskan kerja mereka sebagai pemandu pendakian sambil terlibat secara aktif dalam pembangunan kampung. Mereka sedang mengusahakan pelbagai projek dengan keinginan untuk mempraktikan semangat kerjasama yang mereka lihat di Malaysia di kampung ini. Orang tua di kampung juga telah berubah. Nenek Pema mula berfikir tentang penjagaan warga emas di kampung, hasil daripada pengalamannya bahawa terdapat negara di dunia yang mengambil berat tentang orang yang lebih tua daripada kita. 2 tahun kemudian, berita yang lebih gembira tiba. Sering berjaya mendapat beasiswa dan akan melanjutkan pelajaran di sekolah di Kathmandu. Dia mempunyai impian untuk belajar bahasa Melayu pada masa hadapan dan menjadi pemandu pelancong yang menghubungkan Malaysia dan Nepal. Dolma juga telah menjadi pelajar terbaik di kampung. Dia belajar dengan bersungguh-sungguh setiap hari dengan matlamat untuk belajar seperti kanak-kanak Malaysia. Dalam surat dari Khenpo, dia menulis, pengalaman 3 hari itu mengubah sepenuhnya hidup kami. Kami dapat tahu bahawa terdapat negara bernama Malaysia dan terdapat orang yang baik hati di dunia. Kami tidak akan melupakan rasa terima kasih kami kepada rakyat Malaysia seumur hidup kami. 3 tahun berlalu. Kisah keluarga ini telah tersebar ke seluruh Nepal. Stesen televisyen tempatan menyiarkan pengalaman mereka sebagai program dokumentari yang mendapat sambutan besar. Ramai rakyat Nepal mula berminat dengan Malaysia. Dilaporkan bahawa bilangan pelajar yang memohon untuk mendaftar di Sekolah Bahasa Melayu di Kathmandu semakin meningkat selepas mendengar kisah pengalaman keluarga Khenpo. Ramai orang belajar bahasa Melayu dengan motivasi untuk mempelajari bukan sahaja teknologi, tetapi juga nilai kemanusiaan, seperti hati yang baik seperti rakyat Malaysia. Kerajaan Nepal juga mula memberi tumpuan kepada pertukaran budaya dengan Malaysia susulan kisah ini. Mereka berusaha untuk memperkukuhkan kerjasama dalam bidang pendidikan dan mewujudkan lebih banyak peluang bagi rakyat Nepal untuk melawat Malaysia. Saya sendiri telah belajar banyak daripada pengalaman ini, keindahan orang yang memahami antara satu sama lain dengan hati, melangkaui perbezaan budaya dan bahasa, dan kepentingan melihat sesuatu dengan hati yang murni. Apa yang saya pelajari daripada keluarga Khenpo adalah tidak ternilai. Saya masih berhubung secara berkala dengan keluarga Khenpo. Setiap kali saya mendengar berita terkini mereka, saya terkejut dengan betapa besarnya perubahan yang dibawa oleh 3 hari itu. Saya tidak sangka bahawa satu pertemuan secara kebetulan boleh mengubah kehidupan begitu ramai orang. Bulan lepas, saya menerima berita yang sangat gembira. Dolma telah lulus peperiksaan kemasukan sekolah menengah dan menyasarkan untuk belajar di Universiti Malaysia pada masa hadapan. Mesejnya, hidup saya berubah sejak saya bertemu Cik Tanaka. Mari kita bertemu lagi di Malaysia suatu hari nanti, menghangatkan hati saya. Saya juga menerima panggilan daripada Tsering. Dia berkata dia telah menubuhkan kelab bahasa Melayu di sekolah Kathmandu dan belajar bersama rakan-rakan sebaya.
Saya berasa yakin dengan kata-katanya. Saya mahu melawat Malaysia untuk membalas budi dan menjadi pemandu untuk rakyat Malaysia pula. Ken Po, yang kini berusia 70 tahun, masih berkongsi tentang luasnya dunia dengan kanak-kanak di kampung. Mesejnya, terdapat dunia yang indah di sebalik gunung. Belajarlah, buka hati anda dan berkawan dengan pelbagai orang, menyentuh hati ramai belia. Saya masih ingat ekspresi Ken Po apabila melihat KLIA Express di KL Central, mata yang bersinar dengan kejutan dan kekaguman itu menunjukkan keindahan manusia yang menemui dunia baru. Dan pemandangan semua orang yang menitiskan air mata kerana tersentuh dengan kebaikan hati rakyat Malaysia mengajar saya tentang keindahan hati manusia. Apa yang paling saya rasakan melalui kisah ini adalah keagungan hubungan antara manusia, melangkaui sempadan dan halangan bahasa. Apa yang dialami oleh keluarga Ken Po di Malaysia bukan sahaja teknologi terkini dan sistem yang mudah. Lebih daripada itu, ia adalah nilai yang paling penting sebagai manusia, keprihatinan dan kebaikan hati terhadap orang lain. Apa yang mereka terus ceritakan kepada penduduk kampung apabila mereka pulang bukanlah ketinggian bangunan atau kelajuan kereta api, tetapi kehangatan hati rakyat Malaysia. Pemandangan rakyat Malaysia yang secara semula jadi menghulurkan bantuan apabila melihat orang asing dalam kesusahan, kebaikan hati yang melayan mereka dengan senyuman walaupun bahasa tidak difahami. Kemanusiaan seperti inilah yang menjadi kuasa yang mengubah hidup mereka. Melalui pengalaman ini, saya sekali lagi menyedari keindahan Malaysia. Ia bukan sahaja kemajuan teknologi, tetapi juga budaya menghargai orang, hati untuk membantu mereka yang dalam kesusahan, dan kehangatan hati yang melayan warga asing tanpa diskriminasi. Kisah keluarga Ken Po masih berterusan, benih yang mereka tabur secara perlahan-lahan bercambah di pergunungan Nepal dan terus menyentuh hati ramai orang. Saya percaya bahawa benih itu suatu hari nanti akan menjadi pokok besar yang menjadi ikatan yang kuat yang menghubungkan Malaysia dan Nepal. Akhir sekali ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada semua yang mendengar kisah ini. Emosi yang dialami oleh keluarga Ken Po bukanlah sesuatu yang istimewa. Kebaikan kecil dan keprihatinan dalam kehidupan seharian kita mempunyai kuasa untuk mengubah kehidupan seseorang secara mendalam. Itu sahaja kisah untuk hari ini. Bagaimana kisah 3 hari yang mengharukan dan ajaib yang dialami oleh 18 ahli keluarga Gunung Nepal yang terpaksa mendarat cemas di Kuala Lumpur dan mengubah kehidupan mereka selepas itu? Sila tinggalkan komen sokongan untuk watak utama kisah ini. Disampaikan oleh Stesen Inspirasi. Jika anda suka kisah ini, sila beri suka dan langgan saluran ini. Terima kasih kerana menonton.